nak cerita kat awak ni? Saya ada meeting dekat hotel sekejap lagi ni dengan klien. Apa kata kalau saya ambil suite untuk you tunggu kat sana sementara habis meeting dengan klien. Malam ni kita duduk sama dalam bilik. Kan, saya datang sini bukan nak berfoya-foya tau dengan awak. Saya nak cerita dekat awak masalah yang tengah ada dalam kepala otak saya sekarang ni. Sejak awak jadi tunang saya. Okey, kalau ada masalah, kita pergi cuti je lah. Saya book hotel mewah-mewah, suite mewah-mewah untuk awak. Lepas tu, hilang masalah awak tu. Hilang? Macam mana nak hilang kalau awak sendiri pun tak dengar lagi apa masalah saya? Tak, awak nak buat apa sebenarnya ni? Saya cuma nak awak dengar apa masalah saya je. Kenapa aku nak dengar masalah kau? Sampai nanti awak kan cakap macam tu kat saya. Habis tu, kau nak aku buat apa? Belai kau, pujuk kau. Bagi apa yang kau nak? Apa yang kau dapat? Ada apa? Dari aku buang masa dengan kau ni, minta apa yang aku nak tak dapat-dapat daripada kau. Sampai sekarang ni tak dapat-dapat. Baik aku cari perempuan lain je lah.